Saya hampir saja potong markah student saya masa represent. Tapi dia buat satu benda ni yang menyebabkan saya bagi markah lebih dekat dia. So usually masa student present, kita tahulah student ni dia rajin baca slide sebab dia rasa gagap, dia rasa macam tak confident dan sebagainya. So itu benda menyebabkan saya rasa macam nak potong markah dia. Sebab sepatutnya bila kita present bukannya kita baca. Tapi ada satu benda yang dia buat ni, yang lain daripada kawan-kawan dia, yang menyebabkan saya bagi markah lebih dekat dia. Dia menggunakan konsep analogi, yang mana bila dia nak terangkan sesuatu perkara, dia gunakan real life experience, real life example untuk menunjukkan ataupun membuktikan apa yang dia nak sampaikan. Sebagai contoh, kalau kata kita nak tunjukkan benda tu susah, ibarat kita menolak batu yang besar menuju ke atas bukit, itulah susahnya benda sesuatu tersebut. Itu menggunakan konsep analogi untuk kita samakan real world example dengan contoh ataupun dengan sesuatu yang kita cuba nak sampaikan. Student saya tadi, dia buat benda macam ni lah, lebih kurang macam tu, bukan contoh yang exact, tetapi ini menunjukkan dia sebenarnya faham apa yang dia nak sampaikan. Jadi sebab itu saya berikan markah lebih sikit berbanding dengan markah yang lain. Of course, markah potong tetap potong sebab baca slide dan bukannya present, tetapi markah ekstra sikit disebabkan dia berjaya menunjukkan kefahaman dia melalui penggunaan analogi. Jadi, lepas ini kalau kita nak sampaikan sesuatu yang complicated, pastikan kita gunakan konsep analogi supaya orang lebih faham dan kita pun senang nak sampaikan apa yang kita nak sampaikan.